Kan? Anda tahu tak, setiap hari, setiap masa sebenarnya ada satu perang besar yang sedang berlaku dalam badan kita. Kita tak nampak, kita tak rasa, tapi ia berlaku. Satu pertarungan senyap antara baik dan buruk, antara sihat dan sakit. Selamat datang. Okey, bila cakap pasal pemakanan untuk jantung, pening kepala kan? Macam-macam nasihat, macam-macam pantang larang. Jadi, macam mana kita nak tahu mana satu yang betul-betul berkesan? Dalam kupasan kali ni, kita akan bedah sains di sebalik semua ni untuk cari kebenaran yang kita semua boleh amalkan. Anda tahu tak, setiap hari, setiap masa sebenarnya ada satu perang besar yang sedang berlaku dalam badan kita. Kita tak nampak, kita tak rasa, tapi ia berlaku. Satu pertarungan senyap antara baik dan buruk, antara sihat dan sakit. Dan medan pertempuran utamanya, itulah saluran darah kita. Setiap suap makanan yang kita pilih tu ibaratnya macam senjata. Sama ada ia jadi perisai yang melindungi arteri kita, jaga supaya ia sentiasa clear, ataupun ia jadi musuh yang merosakkan, yang menyebabkan sumbat. Jadi, siapa yang menang? Semuanya bergantung pada apa yang ada atas pinggan kita. Okey, jadi mari kita kenal pasti musuh utama dalam perang ni. Ia satu kombinasi yang jujurnya ramai sangat orang ada tapi tak sedar betapa bahayanya. Apa dia? Kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Bayangkan macam ni, kolesterol tinggi tu macam lumut yang melekat dalam paip air, lama-lama laluan jadi sempit. Lepas tu, tekanan darah tinggi pula datang, macam pam air yang dipap sekerja kuat gila-gila. Apa jadi? Paip tu tertekan, boleh rosak, boleh pecah. Macam itulah arteri kita. Gabungan ni memang bahaya. Sebab tu orang panggil gabungan pembunuh senyap. Jadi, serius sangat ke benda ni? Cuba tengok nombor ni. Penyakit jantung adalah pembunuh nombor 1 di dunia. Hampir 1/3, 32% daripada semua kematian. Dan yang paling menakutkan, ia bukan lagi penyakit orang tua. Orang muda pun makin ramai yang kena. Ini bukan main-main. Ini krisis kesihatan yang betul-betul serius. Tapi, jangan risau dulu. Ada berita baik. Sains dah bagi kita senjata yang sangat power untuk lawan balik. Jom kita tengok 2 jenis diet yang pakar anggap sebagai piawaian emas untuk kesihatan jantung. Namanya Diet Dash dan Diet Mediterranean. Dan saya nak tekankan, ini bukan diet viral yang sekejap ada, sekejap hilang tu ya. Ini adalah pelan pemakanan yang dah dikaji berpuluh-puluh tahun dan memang terbukti berkesan. Okey, so apa beza dua ni? Senang cerita, Diet Dash ni fokus dia memang spesifik, nak turunkan tekanan darah. Jadi dia sangat ketat bab garam dan lemak. Diet Mediterranean pula lebih kepada gaya hidup. Dia tekankan lemak sihat macam minyak zaitun, banyak makan sayur, buah dan dia juga ambil kira aspek sosial macam makan ramai-ramai, lebih relax sikit. Nak tahu tak betapa hebatnya diet ni? Kita ambil Diet Dash sebagai contoh. Kajian tunjukkan ia boleh turunkan tekanan darah sistolik sebanyak 11.4 mmHg. Nampak macam sikit kan? Tapi penurunan sebanyak ni kesannya hampir sama macam ambil setengah ubat darah tinggi tau. Ini bukti paling jelas yang makanan tu sendiri boleh jadi ubat. Baiklah, sekarang kita masuk bab yang paling best. Kita akan pecahkan beberapa mitos pasal makanan yang ramai orang percaya. Saya jamin, lepas ni cara anda pandang makanan mungkin akan berubah. Mitos nombor 1. Karbohidrat buat kita gemuk. Salah. Isunya bukan karbo tu, tapi jenis karbo yang anda pilih. Fikir macam ni. Karbohidrat kompleks macam sayur, beras perang tu ibarat minyak petrol yang tahan lama untuk badan. Dia bekalkan tenaga perlahan-lahan. Karbohidrat ringkas pula macam gula, tepung gandum putih, ibarat letak mercun dalam enjin. Dia bagi letupan tenaga sekejap, lepas tu habis dan tak ada khasiat pun. So jangan anti-karbo, cuma kena pandai pilih. Okay, next. Lemak. Yang ni memang ramai pening. Jom kita buat senang. Ada 3 peraturan je. Peraturan pertama, lemak trans, lupakan terus. Cancel terus dari hidup, memang jahat. Peraturan kedua, lemak tepu macam dalam daging merah atau mentega tu, kurangkan. Bukan tak boleh langsung, tapi hadkan. Dan peraturan ketiga, yang paling penting, banyakkan lemak baik, lemak tak tepu. Yang ni ada dalam minyak zaitun, avokado, ikan. Yang ni kawan baik kita. Sekarang, dengar betul-betul sebab konsep ni mungkin akan blow your mind.
Ia dipanggil matriks makanan. Maksudnya apa? Macam ni. Kita tak boleh tengok satu nutrien tu sahaja. Kita kena tengok rumah dia, iaitu makanan tu sendiri. Contoh paling power, keju. Keju kan tinggi lemak tepu, macam mentega. Tapi, kajian dapati, lemak tepu dalam keju tak bagi kesan buruk yang sama macam lemak dalam mentega. Pelik kan? Sebabnya, dalam keju tu ada kalsium dan komponen lain yang bekerjasama dan mengubah cara badan kita proses lemak tu. Hebat kan? Ini membawa kita kepada satu topik menarik, iaitu makanan fungsian. Maksudnya, makanan biasa je tapi ada kuasa luar biasa untuk kesihatan. Dan kadang-kadang kan, benda paling simple yang kita buat boleh bagi kesan yang paling besar. Saya nak tanya anda satu soalan. Kalau ada satu je makanan yang anda boleh tambah dalam diet harian yang sangat senang nak dapat dan boleh kurangkan risiko mati akibat sakit jantung secara drastik, apa agaknya makanan tu? Cuma teka. Makanan ni boleh kurangkan risiko sebanyak 30 hingga 50%. Saya ulang, 30 hingga 50%. Itu hampir separuh. Gila kan? Ini bukan nombor biasa, ini nombor yang boleh selamatkan nyawa. Dan jawapannya ialah kacang. Ya, kacang. Segenggam je beberapa kali seminggu. Dan fakta ni bukan datang dari blog entah siapa-siapa tau. Ia datang dari salah satu kajian kesihatan paling besar dan paling lama di dunia. Kenapa kacang? Sebab ia pakej lengkap. Ada lemak sihat, serat, macam-macam lagi yang jantung kita suka. Selain kacang, ada lagi wira-wira lain. Contohnya, ikan berlemak macam salmon yang ada omega 3. Coklat bergelap pun bagus sebab ada flavonoid, teh hijau dan teh hitam. Bawang putih pun sama. Semua ni ada kuasa tersendiri untuk bantu jantung kita. Okey, tadi kita dah tengok kajian dari seluruh dunia. Sekarang, jom kita balik ke rantau kita sendiri. Kita tengok macam mana pengetahuan tradisional kita selari dengan sains moden. Kalau dekat Malaysia dan Indonesia, mesti pernah dengar pasal hempedu bumi atau mengkudu kan? Dah berzaman orang tua kita guna herba ni untuk jaga tekanan darah dan kolesterol. Dan yang menariknya, sekarang saintis pun dah mula kaji herba-herba ni untuk faham macam mana ia betul-betul berfungsi. Tapi, ada satu benda yang sangat penting saya kena cakap. Herba ni hanyalah sebagai sampingan, sebagai pelengkap. Ia bukan pengganti ubat doktor. Tolong jangan sesekali berhenti makan ubat yang doktor bagi tanpa berbincang dengan dia dulu. Okey? Ini sangat penting. Banyak betul maklumat yang kita dah bincangkan. Jadi, apa kita nak buat dengan semua ni? Jom kita simpulkan dalam satu pelan tindakan yang simple dan senang nak ikut. Guna formula mudah ni. Berhenti, mula dan teruskan. Apa yang nak dihentikan? Berhenti makan makanan ada lemak trans, daging proses dan kurangkan garam. Apa nak mula? Mula makan ikan, segenggam kacang setiap hari, tambah lagi sayur dan buah. Dan apa nak teruskan? Teruskan bersenam, jaga berat badan dan yang paling penting, buat check-up dengan doktor. Ingat, pemakanan adalah langkah pertama dan utama. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Selama ni, kita asyik fikir pasal nombor je kan? Kira kalori, kira gram lemak, tengok nombor kolesterol. Tapi, pernah tak kita terfikir, mungkin cabaran sebenar bukan pasal nombor-nombor tu semua. Mungkin cabaran paling besar adalah untuk kita berbaik semula dengan makanan. Belajar untuk hargai makanan, bukan takutkan makanan. Anggap ia sebagai kawan yang bagi kita khasiat dan kegembiraan, bukan sebagai musuh. Fikir-fikirkanlah.